Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat penonton, subscriber sekalian yang saya doakan kebaikan, kesejahteraan dunia dan akhirat semuanya. Baru-baru ni menjadi satu isu apabila ada seorang influencer, seorang pempengaruh ni, yang dia ni banyak buat video-video AI dengan menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence. Videonya tu memang unik, memang kreatif, pelbagai pendekatan dan pelbagai video-video yang saya sendiri pun teruja bila tengok. Tapi amat mengejutkan apabila video yang dia tampilkan pada kali ini sangat mengejutkan dan sangat tidak wajar dan tidak patut sama sekali. Iaitu video yang dihasilkan adalah video kegembiraan ataupun wajah gembira bagaikan berpesta, gambaran dalam api neraka. Gambaran, saya tak kata neraka betul, tapi gambaran dalam neraka, dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Masya Allah. Dia AI ni kan kita boleh buat macam-macam. Hatta saya sendiri pun sedang belajar tentang AI ni, buat video tentang alam, tentang manusia. Tetapi biarlah teknologi AI ni kita gunakan untuk mendekatkan orang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mengajak manusia berfikir, ataupun dia lebih kepada tujuan kebaikan, apatah lagi untuk tujuan dakwah. Ada saja kan orang buat AI menggambarkan bagaimana perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dalam rancangan Salam Baitullah di TV1, gambaran bagaimana suasana kelahiran baginda Nabi, bagaimana peristiwa ketika tentera Abraha menyerang Kaabah. Jadi mungkin kita selama ni kita baca sahaja kan sirah, kita baca sahaja, ataupun kita dengar daripada mulut-mulut tazkirah para asatizah kita. Tetapi bila dia digambarkan dalam bentuk AI, ini memberikan satu gambaran kepada kita bahawa apa yang berlaku tu bagaikan real, bagaikan benar-benar asli, bagaikan. Tapi baguslah dengan tujuan dakwah, untuk membuatkan orang kadang boleh menitis air mata bila AI tersebut dihasilkan, membayangkan seolah-olah bagaimana peperangan ataupun perang Uhud yang baginda Nabi tercedera, dan suasana itulah yang begitu hibah, walaupun tidak digambarkan wajah Nabi, tidak, tapi suasana tu yang hibah, yang sedih, yang sayu. Alhamdulillah, untuk pendekatan dakwah itu bagus. Tapi apa yang dihasilkan oleh influencer ini sangat tidak patut. Kerana apa? Kerana gambaran yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis tentang neraka itu adalah untuk menjadi satu ingatan, kesedaran, keinsafan. Hatta boleh menitiskan air mata, mengalirkan air mata. Bukan disambut dengan gelak tawa, gelak-gelak, happy, seolah gambaran neraka tu sesuatu yang membahagiakan, macam pergi bercuti, macam melancung dalam api lava. Bukan. Masya Allah. Sebab itu kalau tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan neraka itu dalam 3 keadaan. Neraka itu dalam 3 keadaan. Pertama sekali, keadaan neraka itu Allah sebut dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-20. Kata Allah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, ila akhiril ayah. Yang mana gambaran api neraka itu, tiap kali ada manusia yang cuba nak lari keluar, maka dia akan ditarik semula masuk dalam api neraka. Dia cuba nak lari keluar, api neraka tu tarik dia masuk semula dalam api. Ini dalam surah As-Sajdah ayat 20. Yang kedua, gambaran keadaan neraka itu kepungannya macam dalam kemah. Surah Al-Kahfi ayat 29. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Mereka
yang mana berlaku zalim ni semua, maka mereka ini akan dikepung seperti kemah. Tak ada jalan keluar, tak ada laluan nak keluar, dikepung, ditutup sana dan sini. Lagi yang ketiga, lagi dahsyat gambaran api neraka, ditutup rapat, tak ada jalan keluar. Innaha alaihim muqsadah. Api neraka itu ditutup rapat. Surah Humazah ayat 8. Jadi cukuplah pada kita bahawa gambaran api neraka itu sangatlah dahsyat, bukanlah sesuatu nak diperolokkan, nak dibuat bahan lawak, nak dijadikan bahan eksperimen gambaran yang dikatakan panas sangat, yang dikatakan dahsyat sangat. Tak ada benda pun. Macam ni je kita boleh berenang dalam neraka. Salah. Ini bahaya. Sebab itu ingat, biarlah kita ni jadi manusia yang menggunakan teknologi untuk lebih mendekati Allah, lebih mempelajari, mendalami agama Islam, bukan untuk memperlekehkan agama Allah, apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu teknologi tak salah, tetapi hati kita ketika menggunakan teknologi itu yang jauh lebih penting. Sebab itu ketika peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra wal Mi'raj, baginda Nabi menggunakan apa? Allah Ta'ala izinkan menggunakan teknologi kenderaan yang namanya Buraq. Buraq tu kirakan teknologi lah. Dia kira teknologi. Namun teknologi Buraq yang digunakan oleh Rasulullah SAW terlebih dahulu. Apa dia? Isra Mi'raj, ingat tak kisah dia? Baginda Nabi dibelah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi dengan air zam-zam semuanya. Dan lepas pada tu, naik Buraq. Apa dia punya hikmah? Apa dia punya falsafah yang boleh kita pelajari dalam kisah yang saban tahun kita dengar Isra Mi'raj tu? Apa dia? Sebelum nak menggunakan teknologi canggih, hati mesti bersih. Sebelum nak gunakan teknologi canggih, hati mesti bersih. Artinya dengan hati yang bersih, akidah yang betul, keimanan yang mantap, maka apa sahaja teknologi yang ada di tangan, kita akan gunakan ia ke arah kebaikan, manfaat, dan akhirnya memperoleh keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat main, jangan buat main. Kawan-kawan influencer di luar sana, influencer daripada negara mana sekalipun lah, yang memahami apa yang saya cakapkan ini, tolong, gambaran neraka itu bukan boleh diperbuat main-main. Dalam hadis pun Nabi SAW bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi, api yang kamu saksikan di dunia adalah satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ingat, kalau air mendidih, suhu dia 100 darjah Celsius. Api dapur biasanya dalam sekitar 300 darjah Celsius. Api lava, volcano, gunung berapi sekitar 700 hingga 1200 darjah Celsius. Itukah yang paling panas di dunia? Ada lagi api welding. Api welding orang duk potong-potong besi tu kan. Panasnya dia 3500 darjah Celsius. 3500 darjah Celsius. Bayangkan, Nabi kata api kamu di dunia ini baru satu daripada 70 bahagian kedahsyatan api neraka. Kalaulah 3500 darjah Celsius itu adalah yang paling panas di dunia, kali 70 bersamaan 245,000 darjah Celsius. Kepanasan yang amat dahsyat. Boleh nak digambarkan dengan senyuman, dengan gelak tawa, dengan dibuat lawak dalam keadaan macam ini? Tak ada. Sebab itu ingat, agama sentiasa mengajar kita supaya hidup dalam keadaan sedar diri, menginsafi diri dan menggunakan teknologi ke arah keredaan ilahi. Bau betul. Bau kaedah dia akan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga pesanan saya ini memberikan kesedaran buat saya yang cakap dan semua yang mendengar, dan silalah komen di ruangan komen di bawah apa pandangan anda tentang isu yang saya ulaskan ini, dan moga-moga ianya memberikan manfaat, dan silakan share dengan sahabat-sahabat anda. Semoga kita dapat kebaikan dan manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.